Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi. Kali ini saya ingin kongsikan satu doa yang telah diijazahkan oleh Syekh Arifin bin Ali bin Hasan atau dengan nama lainnya ialah Gus Arifin, yang telah diijazahkan pada hari Khamis 27 Ramadan 1435 Hijrah. Saya mempelajari doa ini ketika saya mengunjungi Majlis Ta'alim Al-Munawwarah pada tahun 2022 di Surabaya, Indonesia. Subhanallah, doa ini sangat banyak fadilatnya untuk membantu kita mengeluarkan dari pelbagai masalah dengan izin Allah. Mudah-mudahan. Antaranya ialah yang pertama, dihilangkan dari segala kesedihan dari dalam mahupun luar, dari masalah rumah tangga mahupun ekonomi atau keuangan. Yang kedua, dijauhkan dari kebingungan ataupun stres ataupun galau, ya insya-Allah. Kemudian yang ketiga, dalam jagaan Allah dan Rasulnya bagi orang yang mengamalkan doa ini insya-Allah. Dan yang terakhir, yang keempat, dimurahkan rezekinya dan kabul segala hajatnya insya-Allah. Jadi doa ini hendaklah dibaca selepas solat isyak ataupun selepas solat tahajud ataupun selepas solat subuh sebanyak 100 kali. InsyaAllah, mudah-mudahan dengan membaca sebanyak 100 kali ini mengambil masa lebih kurang dalam 15 ke 20 minit sahaja. Cara membacanya ialah Bismillahirrahmanirrahim. Ya Halim, Ya Hakim, Ya Karim, wa huwa Rabbul Arshil Azim. Ya Habibi, Ya Abul Qasim, Ya Habibi, Ana Abdukum Haim. Ya Habibi, Ya Muna Aini, Ya Habibi, Ya Jaddal Husaini, khuz biyadi qallat hilati adrikni. InsyaAllah, mudah-mudahan kita semua akan dikabulkan segala hajat dan dikeluarkan daripada semua masalah dengan izin Allah. Fi khairin wa lutfin wa afiyah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.